Uish, kuah wajib banjir sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Ya. Comel senduk. Senduk apa tu? Ni, senduk baru Mak Su lah. Ya, macam periuk nampak. Senduk cendawan. Masuk, yang itu hari kan, yang Tok Mak bagi telur itik tu. Dah ada apa? Dah menetas dah seekor. Sebelum menetas banyak, masak. Ni. Telur itik Tok Mak bagi dah menetas menetas dah seekor. Sebelum dia menetas semua, Mak Su kena masak ni. Ni nak masak apa? Dengan rebung? Dengan rebung. Itu hari Mak Su dah consider resipi telur itik. Itu hari telur itik lain. Ni telur itik Tok Mak bagi ni. Oh, bolehlah. Okey, jom. Let's go. Hai. Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Mak Sila Badul lagi. Okey, untuk hari ni Mak Sila nak kongsikan menu rare. Menu ni susah nak dapat. Jarang orang jual lah. Sebab nak dapatkan benda ni pun agak sukar. Okey, untuk hari ni Mak Sila nak kongsikan menu kampung lagi. Menu kampung ni kita jangan lupa sahabat. Kita kena buat supaya tidak ditenggelam di zaman. Mak Sila nak kongsikan resipi masak lemak cili api, telur itik bersama rebung madu Mak Sila style. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Okey, bahan dia sangat mudah. Yang ni kita boleh dapat dekat dapur kita je. Okey, bahan dia yang ni Mak Sila akan tumbuk cili padi, merah dengan hijau campur. Lepas tu kunyit hidup, serai. Lepas tu ni lah telur itik dengan rebung madu. Nak guna rebung biasa pun boleh. Santan pula, ni ada 2 santan. 1 santan pekat, 1 santan cair. Lepas tu bahan hiasan dia Mak Su gunakan daun kunyit dengan cili padi. Ni untuk Mak Su tabur lah. Lepas tu bahan perasa dia ni asam keping. Okey sahabat, jom kita start masak. Let's go. Okey sahabat, first kali Mak Su nak celurkan rebung madu ni. Kalau sahabat tak ada rebung madu, boleh guna yang rebung biasa tu. Tujuan Mak Su rebung ni, Mak Su nak mengurangkan sikit bau dia. Lepas tu Mak Su letakkan sedikit garam. Okey sahabat, setelah 10 minit Mak Su rebus rebung ni. Jadi Mak Su nak angkat lah. Lepas tu kita bolehlah potong dia. Okey sahabat, bahan-bahan ni semua kita kena tumbuk lah. Okey, first kali serai ni kita kena kena titikkan dia. Bismillah. Okey, lepas tu Mak Su tumbuk kunyit hidup bersama cili padi. Cili padi ni ikutlah kepedasan sahabat nak macam mana kau suka pedas, tak lebih lah. Macam tu. Okey sahabat, ni Mak Su dah siap tumbuk. Jom kita start masak. Okey sahabat, first kali Mak Su masukkan sedikit minyak untuk tumis. Okey, kita masukkan serai dan bahan yang kita tumbuk tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak tu jangan terlalu banyak tau. Mak Su cuma nak ni je. Nak tumis bagi hilang maung cili je. Okey sahabat, bila dah hilang bau maung cili ni semua, dia dah bangkitkan aroma wangi. Bau serai semua dah naik. Mak Su masukkan santan cair. Bismillah. Lepas tu Mak Su masukkan asam keping dan bahan-bahan perasa lah. Okey, bahan-bahan perasa tu ikut cita rasa sahabat lah. Nak letak garam, gula. Semua boleh masuk. Ikut cita rasa. Okey sahabat, sebelum kita masukkan telur itik tu dalam kuali, kita kena pecahkan asing supaya kita nak elakkan lah. Takut telur ni rosak ke ataupun di antara tips lah kalau nak telur ni cantik bulat, kita kena pecah asing dia. Bismillah. Ni telur itik ni mak mentua Mak Su yang bagi. Okey sahabat, ni Mak Su nak masuk dah telur ni. First kali nak tips telur ni cantik bulat, api jangan kuat. Api kena slow ataupun sederhana supaya kalau kita buat api kuat, nanti dia boleh pecah, dia tak bulat Okey, telur pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey sahabat, telur yang kedua. Bismillah. Okey, telur yang ketiga. Okey sahabat, telur keempat pula. Sahabat jangan kacau tau. Biar dia keras dulu baru kita boleh kacau. Telur kelima. Okey sahabat, telur yang terakhir, telur keenam. Mak Su buat 6 biji Mana tadi Mak Su dah tak ingat dah. Sini, bismillah. Okey sahabat, kita renehkan
santan ni dengan telur. Bagi telur ni keras dulu, masak dulu, baru kita masukkan bahan-bahan yang lain dengan api yang slow saja. Okey sahabat, maksud nak potong dah rebung ni. Rebung ni terpulang sahabat, nak potong besar-besar boleh, nak potong nipis-nipis boleh. Maksud nak potong sederhana lah. Macam ni, tak terlalu nipis, tak terlalu tebal. Kalau buat tebal-tebal pun sedap sahabat. Sebab rebung madu ni dia lembut kan. Kita dah rebus tadi. Lepas tu dia rasa dia sedap lah. Dia tak sama dengan rebung yang biasa tu. Oh ni kalau celur saja, cicah sama belacan, cicah budu pun sedap ni sahabat. Okey sahabat. Ni telur itik masu ni dia dah mengeras dah. Nampak tu? Nampak ni? Nampak tak kejadian dia? Tu bulat cantik nampak? Jom kita tengok lagi yang lain. Tu. Tengok bila kita masak api yang slow, kita pecahkan dalam bekas. InsyaAllah hasil dia cantik. Nampak? Tu. Bergedik-gedik elok. Jadi bila telur ni dah masak, dia dah bulat cantik, kita boleh masukkan rebung yang kita dah rebus tadi. Bismillah. Ni baru santan cair, maksud tak masuk lagi santan pekat. Okey, kita masuk rebung dulu. Okey, kita gaul sebati. InsyaAllah sedap ni. Okey, bila dah sebati macam ni, baru kita masuk santan pekat. Bismillahirrahmanirrahim. Ni barulah kita punya masak lemak cili padi tu pekat, likat. Sebab kita letak 2 kali santan. Kalau kita letak sekali arung, nanti kemungkinan lah, biasalah, dia akan cair. Bila masak yang menggunakan santan macam ni, kita kena 2 kali pakai santan tu. Okey sahabat, selepas kita masuk santan pekat tu, kita biarkan masak lemak cili padi ni mendidih sekali lagi dengan api yang sederhana. Okey, kita tak nak api kuat, nanti santan dia pecah pula. Okey, kita biarkan mendidih sekali lagi, baru kita masuk bahan yang terakhir tu. Okey sahabat, bila dia dah mendidih kan, lepas tu kita boleh masukkan bahan yang terakhir lah. Iaitu irisan daun kunyit dengan cili padi. Cili padi ni, kalau siapa yang suka pedas, dia boleh penyik lah dekat nasi tu. Okey sahabat, bahan terakhir tadi semua dah letak kan? Daun kunyit dah letak semua. Jadi time to rasa. Okey, kita ambil sikit kuah ni. Ui, panas. Bismillah. Kuek. Terkeluar sari itik tu rasa dia. Sedap. Ya, cuba kat rumah tau. Sedap bah. Okey sahabat, tengok ni dia punya kuah. Masya Allah. Tidak terlalu cair, tidak terlalu pekat, ngam-ngam je. Okey sahabat, jom kita tengok kejadian telur itik masu ni. Tengok kejadian dia. Tengok. Bulat cantik, gedik-gedik. Ni makan dengan nasi panas, ulam-ulaman dengan sambal belacan, padu. Cukup pedas dia, cukup lemak dia, masin semengam lah. Jadi maksud punya masak lemak cili api telur itik ni dah siap. Alhamdulillah. Masak lemak cili api telur itik bersama rebung Mak Silasta sedia untuk dihidangkan. Okey sahabat, jom kita hidangkan. Sedap ni. Okey sahabat, maksud hiaskan dengan irisan daun kunyit. Siap. Alhamdulillah. Masak lemak cili padi telur itik bersama rebung madu Mak Silasta dah siap. Jom kita makan. Masak lemak telur itik ni maksud gandingkan bersama ulam-ulaman dan sambal jatik. Okey sahabat, jom kita makan. Okey sahabat, jom kita ambil telur itik ni. Tengok sahabat, bulat elok. Lepas tu kita ambil rebung. Masya Allah. Siram kuah dia. Tengok kuah pekat elok.
Okey, Mak Su ambil timun sikit. Lepas tu letak dengan apa tu? Sambal jatai sikit. Baru padu. Okey sahabat, jom kita rasa. Okey sahabat, suapan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Mak Su nak ambil nasi. Dengan kuah dulu. Bismillah. Cukup lemak, cukup pedas. Secukup rasa rebung dia. Lembut. Manis rebungnya. Okey sahabat, jom kita pecahkan telur itik ni. Tengok dalam dia. Gaul dengan nasi. Lepas tu ambil sambal jatai sikit. Kuah wajib banjir sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Gabungan sangat sempurna. Padu. Rasa dia sahabat cukup lemak, cukup pedas. Lepas tu aroma rebung serai tu memang sedap sahabat. Sahabat wajib cuba kat rumah. Memang menu ni menu rare. Susah nak jumpa. Kalau jual kat kedai ni mahal ni sahabat. Kalau sebiji tu. Buat sendiri puas hati. Okay sahabat, kita gaul nasi, ambil sambal jatai sikit. Letak ulam. Ni ulam sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tu rebung? Memang sedap. Okey sahabat, sahabat wajib cuba okey. Yang mana rindukan masakan kampung, menu-menu mak-mak kita, wajib cuba menu ni okey. InsyaAllah puas hati, sedap. Lepas tu, jangan lupa guna tip yang Mak Su kongsi tu. InsyaAllah dapat hasilkan telur itik yang cantik, bulat elok je. Dia tidak pecah. Kalau telur itik ni pecah dalam kuah ni, memang spoil rasa kuah tu. Okay, sahabat jangan lupa cuba, okay? Senang je, bahan pun tak banyak. Okay, sahabat, suapan terakhir. Alhamdulillah, Allah bagi sedap. Okay, sahabat, terima kasih yang sudi tonton video Mak Su ni sampai habis. Dan Mak Su nak ucapkan terima kasih yang mana sahabat-sahabat yang dah support Mak Su selama ni. Terima kasih atas 10,000 subscriber. Alhamdulillah dah genap setahun Mak Su dalam bidang YouTube ni. Masih jauh lagi perjalanan. Mak Su harap sahabat semua tak jemu untuk support Mak Su untuk next video, okay? Okay sahabat, jangan lupa like, komen, share dan subscribe YouTube channel Mak Sila ni. Lepas tu jangan lupa tekan button loceng sebelah subscribe tu supaya video-video terbaru pada Mak Su tidak ketinggalan. Okey sahabat, bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudi tonton video Mak Su sampai habis. Yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng sekali, okey? Okey, jom let's go.